Hai, saya Cikgu Hafsah, Guru Pengajian Perniagaan. Hari ini kita akan belajar tajuk pengambilan sumber manusia di bawah tajuk sumber manusia dalam semester 2. Pernah tak terfikir, lepas kita dah siapkan resume elok-elok, tekan butang hantar untuk mohon kerja tu, apa sebenarnya yang jadi dekat sebelah sana? Dalam kupasan kali ini, kita akan bongkar satu persatu dari A sampai Z, apa yang berlaku di sebalik tabir proses pengambilan pekerja korporat. Betul kan? Lepas hantar permohonan, sunyi sepi. Kita pun tertanya-tanya, resume aku ni orang baca ke tak? Diorang buat apa sebenarnya? Jom kita selami proses ni sama-sama, biar kita faham setiap langkah yang syarikat ambil. Sebenarnya, keseluruhan proses ni boleh kita pecahkan kepada 3 peringkat utama. Pertama sekali, perekrutan. Ini fasa di mana syarikat memancing calon. Lepas tu, pemilihan. Kat sinilah proses tapisan yang paling sengit berlaku. Dan akhir sekali, penawaran. Langkah terakhir untuk sahkan awak jadi sebahagian daripada tim mereka. Jom kita mula dengan yang pertama. Okey, kita mulakan dengan langkah yang paling awal. Fasa perekrutan ni, matlamat utama dia satu je. Untuk kumpulkan seramai mungkin calon yang berkelayakan dan berpotensi untuk isi jawatan kosong. Jadi, apa sebenarnya maksud perekrutan? Ia bukan setakat pasif tunggu orang hantar permohonan tau. Sebaliknya, ia satu usaha yang proaktif untuk mencari, memburu dan menarik minat bakat-bakat terbaik supaya mereka mohon kerja dengan syarikat tu. Kiranya macam casting untuk filem blockbuster lah. Jadi, dari mana syarikat-syarikat ni dapatkan calon? Ada 2 lubuk utama. Satu, sumber dalaman. Maksudnya, dia cari calon dari kalangan staf yang sedia ada. Mungkin untuk kenaikan pangkat. Cara ni lebih cepat, selamat sebab prestasi staf tu dah terbukti. Kedua, sumber luaran. Yang ni mereka cari orang baru dari luar. Bagus untuk bawa masuk idea-idea segar tapi risikonya lebih tinggi sikit. Bila nak cari orang luar, banyak cara syarikat boleh buat. Ada yang guna iklan biasa kat Jobstreet atau LinkedIn. Ada yang upah agensi pekerjaan untuk cari calon yang spesifik. Ada juga yang buat headhunting, terus pergi ke universiti cari graduan terbaik. Dan jangan lupa, temu duga terbuka atau walk-in interview, cara paling pantas nak isi banyak jawatan serentak. Ini contoh terbaik. Syarikat besar macam Petronas, mereka tak tunggu graduan datang kepada mereka. Tidak. Mereka yang proaktif pergi ke sumber, iaitu universiti-universiti untuk tangkap bakat-bakat muda yang cemerlang sebelum syarikat lain sambar. Ini satu pelaburan jangka masa panjang untuk mereka. Baik, selepas syarikat dah berjaya kumpulkan satu pool calon yang besar, sekarang tibalah masanya untuk fasa kedua, proses pemilihan. Inilah bahagian paling kritikal, di mana mereka tapis untuk cari the one. Proses pemilihan ni bayangkan macam satu pertandingan berhalangan. Calon kena lepas satu demi satu checkpoint. Mula-mula borang permohonan, lepas tu semakan rujukan, kemudian sesi temu duga. Dan akhir sekali ujian-ujian pra-pekerjaan. Jom kita tengok setiap satu halangan ni. Okey, ini tapisan pertama. Dan terus terang, tapisan ni lah yang paling ramai terkorban. Bayangkan seorang pengurus HR tu kena tapis beratus-ratus resume. Jadi, borang permohonan dan resume awak tu, itulah first impression awak. Kalau tak menepati kriteria asas, besar kemungkinan perjalanan awak terhenti di sini. Kalau dah lepas tapisan resume, syarikat akan buat semakan latar belakang. Jangan risau, ini bukan untuk cari salah awak. Tujuannya cuma satu, untuk sahkan semua maklumat yang awak bagi dalam resume tu betul. Pengalaman kerja, kelayakan akademik, semua tu. Ia soal integriti dan kepercayaan. Dan rintangan yang paling ramai orang takut, temu duga. Ramai ingat temu duga ni untuk uji kemahiran teknikal je. Tapi sebenarnya tujuan dia lebih dari itu. Seperti yang tertulis kat sini, mereka nak kenal awak secara pribadi. Sikap awak, emosi awak. Soalannya mudah. Sesuai tak orang ni dengan budaya syarikat kita? Contohnya, tengok macam mana Air Asia pilih kru kabin mereka. Bukan setakat tengok boleh cakap English atau tak. Mereka nilai package penuh. Penampilan kena kemas, komunikasi kena lancar dalam BM dan BI. Dan yang paling penting, boleh ke calon ni bekerja dalam satu pasukan di bawah tekanan. Semua tu dinilai. Halangan terakhir sebelum garisan penamat. Ujian. Kalau temu juga tu subjektif, ujian ni pula bagi data yang objektif. Ada ujian teknikal macam Top Glove buat untuk pastikan awak betul-betul mahir. Ada ujian kesihatan, ujian personaliti, semuanya untuk kurangkan risiko syarikat tersalah pilih pekerja. Tahniah, anda dah berjaya lepasi semua rintangan tadi.
Sekarang kita dah sampai ke garisan penamat, peringkat penawaran kerja. Jom kita lihat apa yang jadi kat sini. Inilah saat yang ditunggu-tunggu oleh semua pencari kerja. Surat tawaran rasmi atau offer letter. Ini bukan sekadar ucapan tahniah. Ia adalah satu dokumen yang sah dari segi undang-undang. Dengan surat ni, proses pemilihan di pihak syarikat dah pun selesai. Surat tawaran ni selalunya sangat terperinci. Bukan setakat ada jawatan dan gaji je. Semua butiran penting akan disenaraikan dengan jelas. Bila kena lapor diri, tempoh percubaan, apa faedah lain macam insurans atau allowance, waktu kerja, polisi cuti, semuanya hitam putih. Jadi, itulah dia keseluruhan perjalanan dari kita hantar permohonan sampailah dapat surat tawaran. Sekarang dah nampak gambaran besarnya kan? Jom kita buat rumusan pantas. Secara ringkasnya, ingat 3 perkara ni je. Proses ni bermula dengan mencari bakat seramai mungkin, diikuti dengan proses menapis yang sangat teliti, dan diakhiri dengan tawaran kerja kepada calon yang terbaik. 3 langkah yang jelas dan sistematik. Sekarang, soalan terakhir untuk awak fikirkan. Bila awak dah faham setiap fasa dalam proses ni, dari cara syarikat cari calon, sampailah apa yang mereka cari masa temu duga, macam mana pengetahuan ni boleh bantu awak susun strategi yang lebih mantap untuk pencarian kerja awak yang seterusnya. Cuba fikirkan. Diharapkan pelajar dapat mengetahui apa yang kita pelajari hari ini. Dan jangan lupa untuk sentiasa membuat ulang kaji. Terima kasih.